الصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نهدينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء. Seni Islam Antarabangsa Selangor. So dekat sini kita ada 3 galeri. Yang pertama adalah galeri Sirah Nabi atau Perihlah Nabawiyah. Yang mana dekat dalam tu bila puan-puan suruh masuk ibaratnya seperti menyusuri ataupun mengikuti perjalanan kehidupan Nabi daripada kelahiran sehingga kewafatan. So akan ada beberapa tayangan video dan juga replika. Antaranya kita ada replika rumah Nabi, Rasul, Mihrab, Masjid Nabawi dan sebagainya. Dan galeri yang kedua adalah galeri Al-Quran ataupun galeri Mushaf Malaysia. Yang mana dekat dalam tu kita pamerkan manuskrip-manuskrip Al-Quran semuanya hasil tulisan dan luar tanah sebenarnya oleh anak Melayu kita sendiri. Yang mana kita dekat sini selain daripada pusat lawatan, kita merupakan satu-satunya pusat penyimpanan Al-Quran. Rasanya adalah tulisan luar tanah sebenarnya lah. Dan galeri yang ketiga adalah galeri Mahabbah Al-Haramain. Konsepnya tentang Mekah dan juga Madinah. So istimewanya dekat dalam tu ada kain siswa Kaabah yang original daripada Mekah. Jadi nanti lepas selesai lawatan, baru kita buat belian produk dekat shop ni lah. So jemput masuk. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Dekat dalam ni boleh ambil gambar. Dalam galeri depan sana, galeri Quran. Dekat ruangan depan je boleh ambil gambar. Selebihnya tak boleh ambil gambar ni. So sekarang kita dekat dalam galeri Mahabbah Al-Haramain. Yang mana galeri ni yang konsepnya tentang Mekah dan Madinah lah. So mungkin duduk dalam. So dekat sana ni dalam casing-casing semua bukan ada original, tapi yang kita dapat daripada China yang buat dia dekat Mekah. So boleh bahan dia akan bahan yang sama lah. So ini adalah kain siswa Kaabah yang original daripada Mekah. Yang mana ini bahagian pintu. So yang ini kalau korang tengok bahagian sini lah, kain siswa kita ada bahagian pintu ni sahaja. Yang mana dekat atas ni ada ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir-zikir. Antaranya yang berbentuk U ataupun yang memegang kain siswa ni adalah surah Al-Fatihah. Ayat pertama dekat sini, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai dekat sini iyyaka na'budu. Dekat yang bulatan yang tujuh ni lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dibawa naik atas semuanya. Inilah surah Al-Mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kalau kau nampak dekat sini ada bulatan-bulatan ni cakap siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ada zikir-zikir hasbi Allah, ada 4, 2 dekat bawah, 1 dekat tengah sini, 1 lagi dekat atas. Dan ada surah-surah lain dah.
macam kita tahu kunci Kaabah. Kalau ada kat tangan kita sekalipun, kita tak boleh pun nak buka Kaabah tu sebab bukan kita orang yang boleh buka. Hanya kaum Bani Saibah ni sahaja yang boleh berjaya buka lah. Yang ni kepingan keluarga ni kat mana? Macam yang saya kat dalam Kaabah. Yang pertama Bori tanah bukan adalah Nabi Ibrahim, isterinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Lepas tu barulah datang sebelum dan sebagainya. Sejak ada yang mahu jadi gambar perbezaan antara bukan dulu dan sekarang, tapi ini tahun 2015, 10 tahun yang lepas. So kalau sekarang lagi banyaklah pembangunan dekat sana. 2015. Ini dari tahun bila tersebut lah? Yang atas tu dia tak sebut bila, tapi dalam 1980-an, 1990-an. Nak tahu dia punya transformasi tu ni pada bidang jadi susah. Bukan kemah ni. Macam ni, tahun ni macam ni, tahun ni Tak pergi 2004 lah. mana Boleh tunjuk macam ni. Contohnya macam yang ini. Dulu pemandangannya daripada jauh Kaabahnya nampak macam ni je. Tapi kalau tahun 2015 dah ada pembinaan dan sebagainya. Macam itulah. Kalau macam ni perbezaan dia gambar atas dan bawah lah. Macam ni pun kalau yang dekatnya dulu hanya Kaabah kosong je, tapi sekarang dah ada macam-macam lagi kat tepi dia. Dan macam tu juga dengan kawasan Barat Mina. Dulu dia macam semua kemah putih tapi dia macam tak berapa nak teratur. Tapi kalau sekarang dah ada warna-warna, dah ada tiang lampu apa semua, macam tu lah beza dia. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله. Ini replikasi lama yang digunakan di Madinah. Pertama dulu memang tak ada duit kertas, sepenuhnya digunakan duit shilling je lah. Dan ada sesetengah masa yang dekat atas duit shilling dia dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Ya. ini pada zaman bila ni? Kalau tengok yang atas tu, yang mula-mula yang kotak dia warna silver tu kan, yang first belah kanan tu, itu masa tahun 1344 Hijrah. Masa tu pemerintah dia Sultan Najat. Dan dia punya mata wang dia masa tu bukanlah sekarang dirham. Masa tu hijaz. Masa tu hijaz dan tak macam sekarang dirham, riyal semua tak ada. So kiranya ni ditunjukkan perubahan mata wang lah yang mula hijaz. Ni yang paling awal tu je lah yang dapat. Yang kita ada betul. Kawasan lagi ni ada Mihrab Masjid Nabawi, dapat imam solat di Masjid Nabawi. Penceritaan ini kebiasaan ini diceritakan dalam Hadis Nabawi. Kalau gua kat memang cerita secara detail lah. Kalau bapak nak baca dulu pun boleh sampai kat sini. 2000 awal 3 tahun selepas itu. Dia tutup menggunakan kain hijau dan kain merah. Cuma dia ada masa yang diguna merah saja, ada masa diguna hijau saja, ada masa yang diguna dua-dua. Itu bergantung kepada zaman pemerintahan. Tapi antara ayat yang ditulis dekat atas ni potongan ayat daripada surah Al-Fat. Tak ada tak maksud dia merah tu apa ni? Tak ada zaman pemerintahan. Saya tak kasi merah dia kenapa hijau kenapa tu kan. Tapi dia bergantung kepada zaman pemerintahan. Jadi pemerintah tu yang tetapkan nak warna apa. Tapi antara hijau dan merah lah. Yang ini replika pedang lama yang digunakan dekat Madinah. Kalau replika pedang Nabi ada dekat dalam galeri dan Nabawi. Yang ini replika pedang. Kita berada di galeri Al-Quran. Jadi kita mulakan dengan galeri Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari surah Al-A'raf sampailah ayat 1 hingga ayat 5. Dan kelilingnya alam cakrawala dan bersama-sama ada 17 nama Al-Quran selain daripada Al-Quran Al-Karim. Al-Abidah semua tu yang tapi tak siap lagi.
dia sebenarnya dalam bentuk apa ya, elok dengar. Tapi depan tak siap, lampu tak cukup, macam itulah ya. Kita masih dalam proses. InsyaAllah nanti siap pada 11.1 saya sekenal. Tapi yang ni nanti lupa lah balik. Kita orang cek lihat dia panggilkan ni kita lupa. Selama 2 tahun tu. Okey, sebelum kita nak sebut yang ini. Yang ini adalah batang pokok batu besar. Berarti menulis menggunakan kayu kita turun ada daun dia yang ni dan daun dia ni. Nampak kan daun tepi tu yang dekat yang dekat highway tu. Dekat highway tu dia ada banyak. Dia ada banyak. Jadi batang pokok paku besar ni dia 10 inci boleh tulis 30 juta Al-Quran. Tapi kita pakai dua lah. Satu untuk tulisan ini. Pokok paku besar kat Malaysia dia tu. Tepi jalan. Yang tepi jalan, betul, tepi jalan. Banyak kan lah. Sebab kawasan kita kan kawasan highway tu bukit. Dia memang tunggu kawasan bukit. Kan dia bukit kan. Jadi tapi pokok ni dia tak boleh hidup sendiri. Dia tak boleh hidup kalau kita tanam. Dia hidup sendiri. Sebab kita pernah masa nak lancarkan kompleks dulu, kerajaan negeri suruh kita tanam pokok ni dekat tengah tu. Tak boleh, tak hidup. Dia mesti dia sendiri dan kawasan mesti bukit. Macam tu. Okey, sebelum yang kita pergi nak tengok tentang Al-Quran Malaysia yang kita hasilkan, kita pergi dulu tengok Al-Quran yang lama-lama dulu ya. Yang ini adalah dua Quran yang menjadi inspirasi kepada Yayasan Restu, Al-Quran Ruzbihan dan Al-Quran Istiqlal. Al-Quran Ruzbihan ditulis dalam masa 16 tahun oleh Muhammad Ibn Naim Al-Tabi'i di Shiraz, Iran. Dan kemudian pewarna, designer ada beberapa orang yang tak dinyatakan nama. Ini kita tahu dia ada buku dia keluarkan. Buku tu dikeluarkan oleh Chester Beatty Library Dublin Ireland. Sebab pemiliknya sekarang adalah Chester Beatty Library Dublin Ireland. So kerajaan Iran nak beli balik dengan harga 20 juta pound sterling dah tak dapat. Macam mana sampai ke sana? Pada tahun lepas jatuhnya Kerajaan Osmaniyah, jadi Quran ni dibawa keluar, dibeli di lelong, dalam satu lelongan dan dibeli oleh separate. Dia letaklah kat Chester Beatty Library tu. Dan yang menarik tentang Quran ni adalah kita ada nampak yang ni ni warna kuning-kuning ni, originalnya adalah emas. Yang warna biru ni, dia tak pakai warna-warna macam sekarang. Sekarang kita ada watercolor, acrylic kan, warna-warna kimia apa semua tu. Dia ni pakai warna asli. Ni daripada warna batu lapis lazuli. Batu tu memang warna biru. Kalau buka warna biru, jadi dia ambil dia punya pigment warna tu untuk dijadikan warna. Yang ni, tu yang mahal tu. Dan Yang ini replika apa? yang ini cetak. Dia cetak 3,000 naskah di England, di London. Kemudian masa Datuk Latif dia pergi nak cari Quran-Quran, nak mulakan projek, nanti nak tengok Quran lama kan. Jadi bila dia cari, dia tahu Quran ni dicetak tahun 1991. Kemudian dia carilah Quran ni dekat London. Tak ada dah habis. Macam mana dapat ni? Dia kata lepas dia duduk, dia balik dari luar negara untuk lawatan tu, dia duduk kat office dia. Lepas tu adalah hamba Allah datang jumpa dia, bawa 2 naskah Quran. Dia kata dia tengok Al-Quran Ruzbihan yang dia cari dekat London. Jadi mana Quran ni dia dalam masa 16 tahun tulis, proses tulis dia saja. Yang ni masa tu Datuk beli RM16,000 tahun 1990-an tu kan. Sekarang kalau keluar satu naskah ni dalam RM50,000. Okey, sebelah sini pula adalah Al-Quran yang ditulis di Indonesia. Indonesia dengan kita sama je lah, lebih kurang design dia tu. Ni kain batik, ni kain batik kan. Nampak dia punya pucuk rebung apa semua tu. Warna dia merah. Warna merah ni bersandarkan kepada warna langit waktu senja. Dan kemudian kalimah Bismillahirrahmanirrahim ditulis oleh Presiden Soeharto. Cuma dia Quran ni dia ditulis, kalau sini seorang Ruzbihan, sini oleh beberapa orang. Saya rasa ada 8 ke 9 orang penulis. Dan yang ni yang saya harus belajar daripada kita di MOU dengan Yayasan Istiqlal, yang mana mereka tunjuk ajar kepada kita macam mana Al-Quran ditulis oleh beberapa orang tapi sama bentuk tulisan. Yang ni. Cuma yang di Indonesia, Quran yang dihasilkan tu lepas daripada Quran ni, dia keluar di Jakarta apa semua tu, lepas tu dah tak ada dah. Dia tak ada dah penghasilan Al-Quran yang begini. Jadi diteruskanlah oleh Yayasan Restu. Jadi Al-Quran yang dihasilkan di sini adalah Al-Quran salinan tangan anak Melayu kita. Mereka tulis dalam masa antara, kalau ikut saiz Quran, antara 2 ke 5 tahun. Kalau yang besar-besar tu 5 tahun. Dan kemudian setiap lembar diletakkan emas tulen 24 karat. Dia tiap-tiap minit, kalau tengok design dia semua ada makna-makna dia. Makna-maknanya nanti dia akan pergi kepada motif-motif. Seni Zukruf ni akan membawa kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita tengok tu nanti dia akan tengoklah dia tak ada ujung. Ujung sini, ujung sini, dia tak ada awal, dia tak ada akhir. Ya,
design tu ada makna tersendiri. Ada makna, betul. Dia bukan sendiri je ambil. Kalau macam Al-Fatihah Malaysia, kita ambil lah motif-motif alam kita. Maknanya kalau Malaysia berbeza dengan Malaysia ni, itu dengan Kelantan dengan Okey, lepas tu dia mestilah dalam bentuk mujarad, dia mesti dalam bentuk kompleks. Lepas tu dia buat kiraan golden section, matematiknya dulu. Dia tak boleh sendiri. Lepas tu bila kita nak melukis ni pun ada kiraan dia. Dia tak boleh je macam tu. Dia ada kiraan. Kita ambil ujung ke ujung berapa. Lepas tu baru disusun design tu. Tak boleh. Paper yang kecil-kecil apa? Ya, ada makna dia. Tak, maksud saya Dia ada saiz dia. Kena saiz. Dia tak boleh simply macam tu. Sebab bila dia lukis, dia lukis dekat atas kertas gerak. Ya. Lepas tu bila dia buat ni, hujung ke sini, hujung sini, dia tak ada titik berhenti. Setiap lembar dia letakkan emas tulis 24 karat. Al-Quran itu tidak boleh ditiru. tapi ini Kebesaran Allah. ini macam mana ni? Macam dia Itulah emas karat. Apa 24 karat? Mana tuan? Tepi dia kita ni. Tu. Jadi antara yang lalu Permaisuri Agong. Kalau masa kat sini Azizah. Permaisuri Azizah. Tapi masa tu dia tak jadi Perdana Permaisuri lagi. Masa dia Tengku Puan Pahang. Dia dah datang sini. Dia memang rapat dengan kita. Lepas tu Tunku Syikin sebagai Sultan Selangor je lah ya. Sama dengan Ini laluan dia lah ni. ini laluan kena wajib lalu dia. Lalu. Kita pun dah lalu kan wajib lalu. Jadi apa lagi ke saiz ni? 3 kali 4 karat. Kertas 4 dan Jerman. Kertas tak basic. Dia tak ada pakai. Dan perkara pertama lah bila dia dapat kertas tu, bila dia nak buat perhitungan, perkara pertama adalah tentukan dulu Allah kepada kita. Okey, yang ini pula adalah Al-Quran. Yang ni ya Allah. Al-Quran ini kalau cerita dia faham tak sungguh kita cerita tentang Aceh sebenarnya. Bila jatuhnya Melaka naik Aceh. Ya. Jadi Aceh dipanggil Syarif Mekah. Tapi Quran ini dia tak ada kena-mengena dengan itu. Sebab kita tak tahu tarikh, tak tahu siapa penulis. Yang kita tahu dia datangnya dari Aceh 2 minggu sebelum tsunami berlaku. Jadi masa tu tsunami 2004 tu berlaku kan, 26 Disember 2004. Ada sambut orang Allah ni nama dia Tuku Syariah. Tuku Syariah ni dia jaga anak yatim semua lah kan. Jadi tapi dia jaga satu rumah ni. Jadi waktu tu dia datang ke Kuala Lumpur untuk guru dia tengah sakit perlukan rawatan jantung kat IGN. Jadi bila dia datang sini dia bawa lah 2 naskah Quran. Bersama dengan Tok Guru dia bawa lah 2 naskah Quran. Datang ke Yayasan Restu nak jual Quran ni. Sebab dia kata dia perlukan duit belanja untuk Tok Guru dia. Lepas tu kalau ada lebihan dia nak guna untuk bina rumah lebih baik dekat Aceh. Jadi bila dia tengok Quran di Yayasan Restu, masa tu kita dah keluar 2004 kita dah start projek Al-Quran terjemahan dah masa tu. Jadi bila dia tengok Quran tu cantik-cantik kan dia tak puas hati. Hantar senaskah lagi. Ini dapat melalui DHL pada 14 Disember 2004. 26 Disember 2004. 26 tu senang. Tsunami berlaku. Rumah yang menyimpan Quran tu waktu di Aceh lah. Tapi Quran ada sini. Tapi cerita dia sebenarnya bila kami pusing balik pertengahan tahun 2004, Yayasan Restu ada satu program dirasmikan, program kesihatan. Saya pun tak tahu macam mana Yayasan Restu bila ada kaitan dengan program kesihatan kan, sebab tak ada relate. Jadi bila dia buat macam tu, kita pun terimalah. Dia perkhidmatan dia gunakan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Abdul. Kerana pilihan tahun, akhir tahun, bila berlaku tsunami, Datuk Latif berhubung dengan Datuk Dr. Abdul Latif, dapatlah bantuan untuk diri. Lepas tu, yang rumah yang kita pergi tengok pada bulan Januari, kita pergi tengok, 1 Januari, pergi tengok dekat Aceh memang dah roboh. Lepas tu, diorang bangunkan balik dengan dah bantuan lepas. Jadi kadang-kadang kita niat tu, Allah akan bagi macam ni. Dia kadang-kadang macam tu, kita niat je. Memang Allah akan sampai sebab Allah itu dekat. Kan? Betul. Jadi kadang-kadang kita, apa juga berlaku kita, betul. Jadi kadang-kadang kita tengok, kita ni selalu macam ni. Kalau tak, kita bukan semua manusia lah macam ni. Maknanya bila datang satu-satu benda, kita tengok ada buruk, ada baik, ada buruk. Orang ni perangai macam perangai dia buat apa gitu misalnya. Kita suka buruk baik tu. Tapi sebenarnya ada pesan Allah macam kita. Allah dah sampaikan ada pesan dia macam tu. Kita teruskan kita tengok. Yang ini bunga tanjung. Kalau tak kenal bunga tanjung, ada bunga tanjung. Lepas tu ini kubah masjid ni. Ini semua kubah-kubah masjid ya. Lepas tu yang ini ada bentuk dia apa ya nama dia? Bukan
Minang Sabah. Dia ambil apa tu? Bentuk daripada labu sayur. Dia macam tu. سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله. Ada orang beli. Palestin pun ada orang beli. Apa Datuk? Apa Merandung? Di Asia tu. Beli. Jadi yang ni macam mana nak tunjukkan Singapura warna merah, putih, lepas tu bunga orkid. الحسنين محمد يا زين يا من جئنا بشرى Kita buat duduk dia tak قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا Nanti lah. Jadi dia ambilkan jelaga pelita yang warna hitam tu kan, jelaga pelita dia campur daripada bunga raya, kunyit. Bunga raya dia keluar dah purple. Jangan kata bunga raya merah keluar warna merah. Tak. Bunga raya merah keluar warna purple untuk pigment dia. Kecil-kecil kita buat masak-masak. Jadi yang ni maknanya kita tumbuk dia, kemudian kita jadikan dia campurkan garam sikit apa semua, jadikan warna. Seperti yang asal. Jadi yang ni Quran lama ni memang sama macam tu Quran lama. Kopi gunakan tangan atau Tangan. cetak? Ha? Tangan. Tangan. Oh. Macam mana dia dapatkan lama? Mula-mula kalau sebenarnya ni kan dia tak ada nampak garisan ni, tak pakai pembaris tau. Pakai tangan. Tangan. Ni semua ni tangan. Kan? Dia steady, kuat. Kadang lembaran tu kan dia panjang kan. طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة Malaysia, Kedah satu, Kedah dua, Melaka satu, Melaka dua, Johor satu, Johor dua. Semua ada Pahang satu, Pahang dua. Sebenarnya ada dua design. Maknanya dekat bawah. Saya tanya dia, nama dia Syed. Tapi dia benar saya kata Syed, benda ni original. Oh, dia kata ori. Saya kata dia. Dia kata, you don't percaya aku? Percaya. Tapi ada satu lagi yang lebih boleh saya meyakinkan. Dia kata, boleh dia tengok ke kanan. Dia tahu tak ada pada kaunter tu. Dia panggil saya. Dia kata, Hamzah. Nama saya Hamzah. Hamzah. Ada orang haji saya kata. Dia suruh saya pada belakang ni. Saya kata, boleh ke saya sentuh kepala kau? Dia kata, boleh. Saya pun selak rambut tu. Dia kata, selak macam ni. Rambut hitam, dia pun dia tak buat. Saya kata, memang halim dalam besmam dia. Subhanallah, saya kata. Yang satu rambut daripada Madinah Al-Munawwarah. Satu lagi itu daripada New Delhi, India. Zaman Kesultanan Islam Shah Jahan. Simpan. Rambut itu berbentuk macam ikal satu. Satu lagi kita banyak orang sama nak kata ikal tak ikal juga lah. Dan rambut sebenarnya dia hidup kan. Dia growing, dia dah kena ukur, dah sukat dah. Certificate dia tak ada kat sini. Dan untuk simpan. Tapi kita yakin yang ni keturunan Rasulullah SAW yang ke-14. Tak ada soalan kan? Tapi kita dengarkan. Bila kita mengikut kaedah-kaedah Ustaz kata, bila
Bila kita tanya akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terbentuklah angka 5 tadi. In Arabic. 5. Betul? 1, 2, 3. 3 jari ni. 5 dan 3 makna 53. Jadi dia ambil pendekatan gitu. Barulah 53 kali ni tidak air itu akan meresap. Air yang ini molekul dia, zarah dia akan masuk pada air yang kita buat tu. Salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan campur. Tahu sini lah. Ini grup daripada Antuang. Lampung ni berhebat. Okay. Amin, amin, amin. Orang Melaka berhebat juga Amin, amin. Okey, dah buka kat sana. Ada yang tak sampai lagi tak turun lift tadi Ada? Ada. Dah semua dia. Okey, kita masuk sini. Okey, sistem perawat yang dijalan bersama ni. Sila duduk kat sini ya. Amin, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali kita selawat berapa? Allah selawat atas kita kakak 10 kali. 10 kali mati pelabah. How many of us? How many of us here? Apa? 10. Atau seorang 11. 11 mati pelabah 10. 110. Nah, ni mesti bekas mantan guru matematik ni ya. Agak saya nak dia punya corak cepat. Aku ni wrong tapi rasanya kita hajar adik-adik cucu-cucu kerelaan apa ya. Kita bersantai-santai berkongsi. Pandai bila tepukan dia, Masya Allah. Dalam diam-diam tak nak jawab pun dia orang dengar. Berkongsi ilmu. Siapakah ilmu nak dikongsi depan dia lagi ni? Inilah dia, pokok Al-Hayat. Satu-satunya pohon yang masih ada di dunia. Tak ada tempat lain dalam dunia ni. Hanya di Jordan Utara sahaja. Ketika Nabi Muhammad tidur bawah pokok ni dah berusia 1000 tahun. Hayat, kenapa hayat? Right. Pokok ni punya usia dijamin oleh Allah SWT pada dunia kiamat. Mati dah dia. Bila kiamat besar tema dia pun tak ada dah. Kita mati dulu ke dia mati dulu? Kita mati dulu, kita kiamat dulu bersama ayah saudaranya Abu Talib. Dia keletihan, dia tidur bawah pokok ni. Take a deep nap for half an hour to 45 minutes. Apa nama waktu tu? Khailullah. Berapa panjang Khailullah ni? Half an hour to 45 minutes saja. قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة وحلت مهدينا السلام عليك صلوات 1, 2, 3 takbir. Bolehlah. Nampak kali ni. Sama kenal dari bukan ya. Di sini panjang cerita. Nak cerita dah apa? 3 petang tak habis. Apa kata jadi ni? Jadi ni. Kakak. Apa kata jadi di sini? Sedang Muhammad berusia 4 tahun bermain-main dengan kawan-kawannya. Datanglah satu lembah besar. Peluk dia. Dia baringkan dia. Dia belah dadanya. Dia keluarkan apa? Hatinya. Untuk dia apa? Dia cuci dengan air apa je? Masya Allah, semua tahu. Tapi dalam bekas apa je? Tak tahu mangkuk dia. Batil tu dah mangkuk ataupun bencana. Tapi saya nak tahu material je. Ini Nabi punya organs ya. Tadi kita tengok tadi, bukan perak. Puas sudah menanam ubi nanas juga di tanah orang. Sudah puas hadiah berbunyi wang ringgit emas juga daripada orang. Emas, made of gold. Itu sebabnya penting juga tanda Nabi, tanda kenabian tumbuhlah satu bonjolan di belikat kiri sebesar telur burung puyuh. Dah pernah makan tak? Berbau harum dan bercahaya. Itu tanda Nabi, dah ada tanda kenabian dia. Ketika berusia 4 tahun, selepas dia bedah. Kesan pun tak ada, dia laser. Laser sekarang pun ada, dia nyemak, ada skars. Tapi ini macam tak ada dia apa-apa. Cuma tanda je. Ke Rasulullah dia bercahaya dan berbau harum. Bayangkanlah
Nabi umur 4 tahun. Cuci apa tahun ni? Umur 40 tahun. Syria Income Sheet Damascus City. Sepanjang perjalanan ini nampak tak? Nabi umur 12 tahun. Apa role of dakwah? Apa fungsi awan tu? Melindungi, memayungi Muhammad SAW daripada panas mata hari. Kita ada kerasulan. Awan tu ikut Allah perintah. Jalan sampai ke Jordan Utara. Ini saya tak sebut sini tadi. Saya pernah pergi Peking. Ini Jordan Utara. Jumpa dah kata bawah. Boleh. Tinggi dia 33 kaki. Lebar dia 40 kaki. Memang sini amat. Nabi kita keletihan. Nabi tidak dia tidur sebentar sampai dah waktu khatifah ni yang dikata khailullah tadi. Barang siapa tidur di waktu khailullah tadi istiqomah, insyaAllah lepas zuhur dia segar, tak mengantuk pun. Itulah kelebihan khailullah. Pokok ini hanya satu rukun saja yang masih ada di dunia ni, tak ada di negara lain. Hanya di Jordan Utara, di padang pasir yang kontak. Tapi Allah punya kuasa, sumber air daripada mana Allah alam usia dia sampai dunia kiamat. Dia itu hayat sebenarnya hidup sampai dah dunia kiamat. Kita tak kiamat pun dia tak kiamat lagi kan. Dia kiamat betul. للقبات الخضراء Ini kait sama di Kinana. Tak boleh bertentang mata ya. Kalau bertentang mata dia akan berbunuh. Bila kisahnya Bani Kais, Bani Kinana. Di sini Bani Hashim. Di gambaran ini kita nampak seorang dijaka, dia memegang anak panah, satu kelompok anak panah ni. Bukan Muhammad SAW ketika berusia 14 tahun dia hanya mengasah mata anak panah sahaja, tak nak buat apa-apa. Tetapi dengan kehadiran Muhammad SAW Bani Hashim ni, Hamzah, Abbas, Abu Talib, dua Bani. Bila Allah turunkan dia ke bumi termakan buah terlarang, maka tercampaklah dia ke bumi, jatuhlah dia di bumi India. Manakala Siti Hawa tercampaklah di Jeddah, sama tu Jeddah nenek, maka tercari-carilah Adam AS, isteri kesayangannya. Iya, berarti dah ada kedalaman ni mampu lari. Tinggi, berapakah ketinggi dia? Tengok rambut tu. Tu. Tu tinggi Nabi Adam ataupun more than that. Minimum 60 hasta. Ada kata 90 hasta. Berzaman 4 dekad bangunan tingginya Nabi Adam AS, manusia yang pertama, Nabi ataupun Rasul yang pertama Allah cipta setelah dia. Tinggi tu dia. Mari kita tengok itu dia. Ini dia apa? Okey, maksudnya kita sembah apa? Nasib baik dia kata sembah Allah. Kalau ikut kaki, 6 kaki 3 inci. Atas sini lah. Ada jubah dia, kena kita tengok lah. 6 kaki 3 inci. Kita berpandu kena rambut tu jubah tu. Yang diminati oleh Rasulullah 2 color. Hijau dan putih. Hijau dan حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة benang emas 18 karat. Yang tengok di atas 18 karat dia hampir persen pure silver. Jadi inilah kita punya الله وسلامه عليك video يا takbir. حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله Jadi tak payahlah bakar-bakar pengantin, jangan pernah nak beli kondisi dan tiba duit 2,000 dah. Okey, siapa nak duduk boleh duduk. Ni kostum, siapa nak tinggi dah semua. Ni dia. Muhammad ni. Ni dia. Ya Muhammad. Yang kedua tu, ini tinggi Rasulullah. Yang Muhammad, press. Tangi baik kami asyad dan t-shirt. Ni sampai kata, duduk tadi. Gambar ni, tinggi ni. Ni dia bahawa Rasulullah. وجد السكينة 185 cm.
6 kali 3 inci. Lampu dia juga ni. Sudah termin, sudah sifat dia behind. Paling lampu tu. صلوات الله وسلامه Ini very rough ya. Ini goni. Tapi saya boleh hasilkan عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه paman wajib suami isteri dah cukup dah barakah nampak tak dah merah tu itu facing Mekah tu ambil bro nak masuk ni kena beri salam assalamualaikum ya Rasulullah nampak tak cincin lambang lambang apa tu cincin apa guna cincin tu nak minang Khadijah cok moho pandai aja orang pang nak bijak-bijak semua cok moho stamping kan ambil ni يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله okay now this one the arrow sport sunnah punya sukan. Number 1 eat swimming. Number 2 archery. Number 3 riding horse riding. Tu. Hamzah bin Muhammad, Syekh Hamzah bin Muhammad.
يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك Sumpit gigi semua terbunuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini yang kita nak? Anak anda Khalid yang merentangi dua kota Islam Makkah dan Madinah. Tentu sedikit Rom, Parsi dan Quraisy bergabung nak menyerah, tetapi terhalang daripada ni 5 ke 5 kilometer panjang. The depth is 10 feet. The width is 14 feet. Kuda tak boleh lompat. Lompat pun jatuh juga ke bawah. Bila dia gali lubang dan pergi ni pada ni pada 26 Ramadan. Perang bermula pada 2 Syawal. Tu saya kata 2 Syawal tadi. Nabi bertengah berperang, kita ni tengah makan makanan raya. Saya bayar dia puasa. Tak ada tamu tak boleh. Tamu dia yang betul. Ini dia. Saya bilang orang kita pergi Arafah. Belikan saya telur merpati. Kalau lah antum ada buat silap dan salah wahai Muhammad dan semua, mohon jangan simpan di dalam daging rusa, daging kijang, masak lemak dicampur lagi. Jika ada usia dan panjang, datang ke yayasan itu, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh ya. Terima kasih Pak Lima yang diberi. InsyaAllah jumpa lagi. Amin. رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك